Content house tour, our new house. So, hello, budak. Malas nak turun bawah, betul tak yang nanti movie. Kita tahu dia pakai atas. Sabar sayang, kita review kat bawah dulu. Kalau ni content macam ni, Allah. Sabar. Dia boleh pusing-pusing juga. Botol tu tak guna tu. Kesempatan untuk tambah semua cermin. Masuk rumah. Hai, Assalamualaikum. Hello everyone, I'm Vira. Vira dan Anik dulu asyik nak bergaduh. Tak serasi langsung tapi hati diam-diam jatuh. Entah macam mana jodoh datang menyelip, musuh jadi cinta. Dulu benci, kini cinta paling megah. Lagi lengkap bila lahir si kecil manja. Album penyeri hidup mereka berdua. Dari gaduh jadi cinta, dari cinta jadi keluarga. Ini selamanya. Okay guys, so ini adalah konten yang dinanti-nantikan, yang paling lama, yang paling orang kata gimana baby? Letih nak tunggu konten ni. Samalah, walaupun anda rasa saya ni lama, Setahun dah. saya lagi lah tak sabar nak buat konten ni guys. Okay? Saya pun tak sabar nak post konten saya. Yes. So, okay, macam dekat tajuk yang korang boleh tengok, ini adalah konten house tour, our new house. So sorry sangat-sangat sebab kita orang lambat post konten ni and lambat nak buat konten ni disebabkan ada banyaklah benda-benda kan baby kan. Banyak musakoh. Rumah kita orang pun lama nak boleh kau siap tu, lama nak mapu. And yang paling penting, tak apalah kita move on dengan benda tu. Before kita start house tour kita nak start dari mana dulu Start daripada sini depan Okay, entrance lah. Saya akan tak jadi- pandai lah nak buat house tour korang tahu. Lama dah saya tak buat konten. Oh, by the way, untuk editor. lagi? Yes, ada banyak lagi nak pesanan ni. Pesanan ringkas untuk editor TikTok. Minta tolong jangan sebaik korang jangan edit tu macam poi terus. Rumah kita orang ni bagi hint-hint je lah, okay? Buat clickbait dah. So korang pandai-pandai lah, okay? Lepas 2 ke 3 hari tu barulah korang boleh post full, maksudnya nampak semualah, okay? So, let's go. Let's get started. Okay korang, saya bertukar sebab tadi Ella berak. Habis kena baju saya, so saya tukar baju. So, inilah kita punya entrance. So korang, kalau korang boleh nampak sini kita ada cermin. Kita ada beberapa aksesori biasa sahajalah. Macam korang nampak, kita ada cermin, kita ada lampu, kita ada beberapa aksesori yang tempat letak kunci-kunci or something lah. So before kita keluar, macam korang ingat lagi dulu-dulu I memang minat gila cermin. Wow! I really love cermin. So that's why lah rumah I ni I akan letak juga cermin di mana-mana. Gitu. Sebelum keluar tu kita sempatlah betul-betulkan tudung, outfit dulu, nampak tak? Feeling-feeling dulu. Tamu datang pun dia boleh lah betul-betulkan dekat ada cili-cili dekat gigi before jumpa dengan orang kan. Okay tak? Cuba korang rate berapa? So next part is kita orang akan tunjuk our living area. Tada! Vira dan Anik dulu asyik nak bergaduh. Tak serasi langsung tapi hati diam-diam jatuh. So this is our living area. Macam korang boleh tengok, nampak tak? So hello budak sini. Ya Allah dah yang budak ni nak berjalan dah korang, nampak tak? Okay, so living area kita orang ni macam korang boleh tengok tema rumah kita orang ni. I pun tak tahu tema apa. I pilih yang sedap mata memandang saja, tapi saya rasa tema dia adalah minimalis modern. I think tak tahulah kan. Korang yang lebih pandai tu korang cuba komen ni tema apa. Susah guys. Kalau ni ada anak dulu, house tour tak ada anak, tenang je. Okay, sekejap. Okay. This is our TV cabinet. Macam yang korang boleh tengok, kita ada beberapa decoration full dari atas sampai bawah. Kita ada
sedikit bunga-bunga merah bagi dia pop up lagi. And then ini adalah TV kita orang. TV kita orang tukar yang baru sebab kita orang nak tengok movie lagi. Best lah effect dia kan. Tetamu kita datang, Kak Bella semua hari tu, Kak Bella semua alam, semualah Atuf, Kak Bella punya adik-beradik semua tidur sini and kita orang layan movie dekat sini. So memang I rasa best sangat lah. Berbaloi lah I beli TV ni 85 inci. Kita ada LED bawah ni and tepi tu atas. So korang rate lah TV kabinet berapa tu berapa, okay? Kat sini pula kita ada kerusi, sofa. Tengok tu. Allah Lara. Sekejap lagi tahu-tahu dia pakai atas. Sabar sayang, kita review kat bawah dulu. Sabar. Nak tunjuk bilik Lara, sabar. So dekat sini kita ada kerusi sofa 4 seater. 1, 2, 3, 4. Sesuai lah selesa, insyaAllah selesa untuk tetamu-tetamu yang saya. Tengok. Oh no! Ya Allah, ya Tuhan ku. Sabar, Mami nak review ni. Macam mana Mami nak share konten macam ni, ya Allah. Sabar. Tadi dia bengok. Siap mandi nak naik atas pula. Sabar, kejap lagi kita tidur. So dekat sini Sorry korang tak proper sikit sebab kita huru-hara. Macam biasalah anak kita kecil lagi kan. So dekat sini kita ada langsir and kita ada sofa tema beige juga. Kita nak match dengan tema ni. Kita ada 4 seater and sini pun kita ada sofa 4 seater juga. InsyaAllah sangat-sangat selesa and selesa lah insyaAllah untuk tetamu-tetamu kita. And bukan tu je, kita ada 2 seater lagi. 4, 8, 9, 10. 10 tetamu boleh mari. 10 tetamu. Jangan risau. Siapa-siapa yang nak datang rumah kita orang, dialu-alukan silalah datang. Kita dah sediakan sofa yang banyak lah dekat korang ni. So ni adalah sofa 1 seater, so 2 seater. Dia boleh pusing-pusing juga. Cantik kan? Nampak tak? So dia macam bila you nak tengok TV, yang macam tengok. Lepas tu bila ada orang tengah borak-borak kat sini, kita pun curi-curi dengar. Kita sambung borak juga gitu, okay? Itulah function dia. Oh, by the way, kenapa I pilih, macam kau boleh tengok, almost everything dalam rumah ni mostly colour beige, colour nude kan. Tapi why I choose sofa ni colour burgundy, disebabkan I nak bagi rumah I nampak pop up lah. I tak nak rumah I terlalu macam orang kata flat. Bila kita guna colour yang macam nude-nude ni, dia agak cat sebenarnya. Tapi untuk naikkan seri rumah tu, I tambah sofa 2 seater ni colour burgundy. So begitulah kenapa sofa ni lain sikit. Oh, by the way, dekat sini juga macam kau boleh tengok, kita ada, orang kata apa ni Bibi? Kursi. Kursi lah. Tak tahulah bahasa Inggeris dia ke apa. Orang panggil kursi. I tak tahu. Side bench. Side bench. Tak tahu. So, dekat sini kita ada juga lagi sekali kerusi juga. Kita kira. So, 2, 3 lah kita letak 3. So, tak ada 10 jadi 13. 13 orang yang boleh mari sini. So, kita ada decoration sikit-sikit. Lara Helena. Ya Allah, sekejap ni kan. Memang korang jangan komen. Saya dah beli dah. Bapak dia dah order dah. Orang kata apa? Pagar tu. Cuma tak sampai lagi. Sabar mesti ada orang komen. Beli pagar tidak? Beli pagar. Yes. Tengah tunggu korang. Saya pun tak cakap dah nak berunggah gitu. Sambung balik. Dekat sini kita ada laci-laci. So kita boleh sorok semua barang dalam tu. And kenapa I buat orang kata kerusi dekat tangga ni, sebab cakap kalau I nak letak something kat sini, I rasa macam contoh kalau tetamu datang ramai kan. So I tak nak orang duduk atas lantai. Faham tak? Ada orang duduk atas sofa, ada orang duduk atas sofa, dia duduk atas lantai, toksik. So ada ruang sikit, kita buat juga kursi. Tetamu kita akan duduk selesa. Begitulah kisah dia. Penat review rumah sebenarnya. Baru bahagian living room. Sabar, disebabkan kita porak-peranda dengan anak tadi kan. Ini adalah bahagian dining area. Tada! Cantik tak? Cantik ke tidak? Simple juga. Macam yang korang tengok, kita ambil 8 seater. And bahagian dining area ni, kita selitkan mirror.
Sebab rumah kita dulu macam korang boleh tengok before rumah ni kosong kan. Rumah ni tak besar sangat pun sebenarnya, tapi untuk efek rumah tu nampak lebih luas, so I tambah mirror, full mirror dekat sini. So dia akan bagi efek rumah kita tu nampak besar sikit lah So kita ada lampu, kita ada mirror, kita ada lampu juga. Kita pun ada lampu dining area lah. So ini adalah bahagian dining area. Kenapa I tambah cermin? Memang I love cermin. That's it. So ini adalah bahagian dry kitchen kita. Dry kitchen kita ni tak ada apa yang nak ditunjukkan sangat sebab dekat sini dia tak ada something yang heavy. Macam tempat memasak pun tak ada dekat sini sebab kita ada wet kitchen. So dekat sini mostly macam kita letak air fryer, kita letak ini. Ni I tak dekor lagi ni, macam serabut sikit. Tak apalah, maafkan lah kalau nak tunggu dekor semua tak tahu bila post konten. So ini adalah Elara punya peti. Tak ada apa ni orang kata oven, dia ada LED. So sini tempat kita letak makanan-makanan. Tu sahajalah, tak ada apa nak tunjuk sangat dekat dapur dry ni. And ambil anak tu. ya Allah, Elara, tolonglah sayangku. Mami shoot kejap je Elara, ramai dah minta konten ni Elara. Tolonglah. Sabar, kejap lagi kita naik. Bawa je lah dia. Oh, letih baby. Dia letak lah walker. Okay, dia walker dulu lah. Sekejap iklan kejap guys. Ini adalah dry kitchen kita orang. So it just simple and tak serabut. Yang paling penting tak serabut. So next, let's go. Jom kita orang bawa korang ke wet kitchen. Tapi sebelum tu, saya nak bagi tahu awal-awal dry kitchen and kita orang punya living area, which is dekat depan tema dia lain, tapi dekat belakang tema dia lain. Kita tengok macam mana. Okay, so this is kita orang punya wet kitchen. Wet kitchen kita orang biasa-biasa je. So wet kitchen kita orang bertemakan hitam, black. Macam rumah lama dulu. Kenapa I pilih black? Sebab I tahu I ni bukan seorang yang rajin. Saya ni bukan seorang yang cermat sangat pun. Saya takut nak ambil risiko untuk guna colour-colour cerah ni untuk masak yang heavy. So saya pilihlah colour hitam. So this is tempat kita orang masak. Bukan kita orang, saya masak. So ni tempat saya masak. And kita orang ni tak payah tengoklah sini-sini sepah. Ni macam tu lah je lah Tapi kita ada special area. Macam yang korang boleh tengok, ni adalah tempat masak kan. Jangan risau, kita juga ada tempat makan. Tada! Nampak tak? So ini adalah dining untuk kita orang. Macam dekat depan tu kan untuk tetamu lah mostly. Sebab kita orang kan berdua, bertiga sahaja. So tak naklah selalu guna bahagian depan tu. Sebab yalah tak usah lah, sebab kita 3 orang je. So I buatlah satu tempat makan untuk kita orang bertiga, family kecil ni. So tak adalah sepah dekat depan tu. Macam ni tak? Sebab I inspired macam cafe-cafe punya style. Tak tahulah jadi ke tak korang. Kita ada arch dekat sini. Boleh juga pas saya tu dekat saya macam semput sikit. So dekat sini kita ada arch, kita ada bantal, kita ada orang kata kerusi juga dekat sini. And kita pilih meja bulat disebabkan kita orang tak nak bagi saya 5 minit. Penatnya review rumah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, tak boleh. Lara, tunjuk dia baby, tunjuk dia. Lara, dia memang suka datang sini. So ini adalah ruangan makan untuk family. Macam contohlah mak papa mari, mak abang mari kan, pagi-pagi dia orang nak buat kopi, minum-minum kopi, lepak pagi-pagi. Macam tu lah cita-cita sekut kan. Kau rasa cantik ke tidak? Kau boleh rate. And dekat bahagian ni pula, just simple juga. Susah nak ni.
Jangan bagi tu susu bila tu. Tadi. Botol tu tak guna tu. Jom ready. Dok botol kosong tu kan? Kosong apa ni? Oi. Dia memang gitu guys. Kalau dia boleh minum susu, kalau boleh tidur tu. Nak tidur macam mana lagi lah. You dalam walker tu. Put je lah. Okay. Ini dia. Sini. And dekat sini kita ada decoration simple-simple je. Kita ada microwave, kita ada air fryer and itulah simple sajalah. Tada! So, untuk belakang ni saya rasa white. So, dekat belakang ni lain sikit dengan depan. Depan tadi dia more to like macam minimalist. Tapi dekat sini kita orang buat ala-ala tema macam cafe ataupun macam bagi I kan macam dapur kampung juga. Betul tak? Dia macam dapur kampung. Kalau korang perasan kan dekat kampung dia akan ada satu meja dekat dapur. Dia kata dapur tu ada meja untuk family makan. Macam gitulah. So inilah meja dia tapi kita modernkan sikit. So ini adalah wet kitchen kita orang. Hotel tak habis lagi. Dah lah. Sini. Okey, dekat bawah juga kita ada satu bilik. Ini adalah bilik tetamu, guest room. Okay, let's go. Jom. Assalamualaikum. Tada. Pokok dekat sini and ini adalah katil saiz queen. Muatlah. Harap muatlah untuk tetamu dekat rumah ni Harap selesa lah. Dia simple juga. Memang kita orang tak boleh nak dekor besar-besar, nak letak heavy punya barang tak boleh. Oh by the way dekat situ kita orang tak pasang lagi dia punya apa kata blind tu. Blind tu. Siapa bijak cuba teka. Saya bagi 5 saat. Ini tema apa? Bali. Benar sekali. So ini Bali versi bajet lah kata. Dia macam kita ada decoration Bali simple je lah nak Bali betul pergi beli tiket flight kat Bali. Okay. So itu saja bilik bawah. Let's go. Kita ke ruangan atas. Okay guys, jadi saya akan take over bahagian atas pula. Tadi Afira dah selesai dengan bahagian bawah. Jadi jom korang ikut saya untuk kita tour bilik-bilik yang berada dekat atas dengan family area dekat atas. Okay, let's go. Macam korang tengok kat sini, kita boleh nampak ada lampu. Okay, and segini ni orang panggil apa Dia orang panggil lampu tangga yang letak tepi. Tapi benda ni bagi saya wow lah. Sebab saya tak pernah terfikir pun dekat tangga ada lampu. Dan memang cantik, idea yang bernas. Siapa ni? Princess Cinderella. Korang boleh tengok. Tada. Tada. Alright guys, jadi ni adalah family area. Jadi mana kita ada sofa, kita ada TV. Untuk apa je tempat ni? Kenapa nak kena ada TV dulu? Ini bawah satu atas satu. Ini untuk family area sahaja, okey? Yang tak nak apa ni, yang malas nak turun bawah, betul tak? Yang nak tengok movie kat atas je apa sebab kan ada anak kan nak tengok TV. Jadi bapak dia pun nak tengok TV kan, betul tak? Jadi nak kena ada TV. Nampak? Tak, mostly macam kat bawah tu tempat kita sambut tetamu. Ya betul. Dekat atas ni tempat kita orang sahaja. Ui, kita naik movie. Yes. Kalau kat bawah guys, kat bawah dia tak boleh baring tau. Tak ada sofa untuk baring, jadi dia agak sikit pinggang. And bila tengok movie macam ni sambil makan, ui, itu adalah rehat yang sebenar, okay? Tak ada lampu juga. Lampu kat atas ni, wow. Kita ada lampu spotlight. Kita ada spotlight sebab ni saya dulu memang angan-angan nak buka satu studio. And
Sini nanti Dia tak boleh ada jadikan lagi. studio juga Ya, kan? saya akan jadikan satu studio RM5 satu gambar, okey? Untuk photoshoot raya. Okey, jadi kita ada lipas, kita ada aircon. Tu je lah. Begitu sajalah. Jadi ni TV lama yang daripada rumah lama dulu yang hadiah daripada Fokyok. Fokyok. Thank you so much Yok. Sampai sekarang lagi aku guna TV mu. Aku hargai sangat TV ni. Inilah membantu aku macam-macam benda. Thank you. Okay, kenapa tema dekat atas ni lain, baby? Sebab dia nak buat tema lain guys. Sebab aku pun tak tahu tema dia tiba-tiba warna hitam atas ni. Kenapa saya? Sebab anak kita makin membesar, sedang fasa membesar. So saya risau nanti anak-anak conteng-conteng dinding ke apa. So saya savekan tempat ni buat colour hitam. Gitu. Sebab alarm mostly banyak dekat atas. Apa yang safe ni? Kalau dipakai mata putih. Kot lah, at least tak nampak kotor lah sebab dia hitam. Bilik yang kedua. Ini bilik saya stream macam ada yang Mencari rezeki lah. Macam korang dekat TikTok selalu tengok saya live apa semua, yang cari idea, cari anything lah. Semua saya lakukan dalam ini guys. Walaupun agak bersepah, agak tak cantik pun. Tapi tak apalah. Wow, saya amat bersyukur. Daripada dulu lagi saya idamkan bilik macam ni. Alhamdulillah saya dapat bilik idaman saya walaupun dia tak besar, dia tak kecil. Tu kalau lampu bergerak-bergerak. Bukan lampu bergerak. Okay, jadi nampak tak? Jadi lampu ni dia Tak ikut comel ni. mulut saya. Apa yang saya cakap itu yang diikut. Ikut beat lah. Contoh lah ini. Okay. Jadi jadi tak ada apa sangat pun dalam ni. Sebab yang gerak slow tu. Yang gerak slow. Macam mana gerak? Slow 7. Jadi, Tak nampak pun merah. Jadi kalau korang tengok warna biru ni, jadi ni adalah stripe warna biru macam bilik gaming lah. Nak nampak dia menggamingkan tu, saya gunalah lampu biru ni. Macam tu lah. Dan kita ada PC. Tunjuk PC saya. Walaupun PC saya kecil, tapi alhamdulillah Weh, mana awak? saya bersyukur sangat. Buka lah. Saya bersyukur sangat saya dapat Okay, buka semua lah lampu. bilik ni lah. Okay, jadi kita ada satu cermin kat sini. Aku tak tahu cermin ni kenapa kat Ni sini. tak siap lagi. Dia tak siap. Okay, buka semua lah Bilik lampu. ni lah. Okay, jadi kita ada satu cermin kat sini. Aku tak tahu cermin ni kenapa kat Ni sini. tak siap lagi. Dia tak siap lah. Tapi tak apalah, jadi dah nampak cantik lah. Ini tadi saya beli tumbler itik. Katil pun macam korang tak nampak sekarang ni. Korang tak nampak kan? Kita ada katil kat sini kan? Tak, cakap lah sebab family kita orang ni ramai. Betul. Tak pandai nak ulas lah dia ni. Dalam family kita orang ramai tau. And bilik kalau tak letak katil, dia akan rugi. Jadi kita ada satu katil queen kat sini, jadi boleh duduk kalau 3 orang ke apa. Walaupun dia apa orang kata bilik gaming, tapi kita sediakan katil sebab kita welcoming mana-mana tetamu yang nak datang tidur. And katil ni guys, katil ni aku nak jual dengan tilam sekali disebabkan apa? Akan harga dia aku buat bet mahal. Ali Irfan first lah. one tidur atas ni. And kau tahu tak kenapa? Dia tak pernah tidur rumah orang lain. Sini first Dia tak pernah tidur rumah orang. Ya, kecuali dia kampung. balik kampung. Jadi Ni tempat Alipay tidur hari tu. Siapa nak open bed. open bed Kan guys. Alipay tidur belah ni. Open bed, bidding. Okay. Jadi kita ada logo-logo yang menunjukkan, menggambarkan lah kita ni sebagai konsol gaming ke apa semua. Ada lampu, ni apa panggil apa, lampu gantung ni? Lampu kantor. Lepas tu ni aku tak tahu ini nak letak apa tau. Ini Ni sepak ni. Saya memang tak cara bab dia tempat dia punya kerja ni. Saya malas nak simpan sebab saya tahu akan sepah lagi. So macam ikut dia lah guys. Ayo-ayo lah sepah-sepah tu memang dia. Okay, jadi jom kita pergi tengok bilik seterusnya. Okay, jadi ni bilik yang ketiga. Yang di mana ni adalah bilik Elara Helena. Okay, macam korang tengok lah, kita bertemakan pinky. Takkanlah bilik saya kan warna pink, teruk sangat. Jadi macam korang boleh tengok kat sini, kita ada katil and menatang ni yang amat besar. Aku tak tahu ni function dia apa. Cuma ni dia memang besar sangat. Ni apa ni Zan? LED. Bed frame. Bed frame dengan kita dah tampal lah. Jadi macam korang boleh tengok, kita ada bola dalam bilik and kita ada wardrobe yang sangat besar.
Wow, aku tak tahu kenapa dia punya wardrobe besar, aku punya kecil. Tu pun bucu. Aku tak tahu lah kenapa mami dia buat macam tu. Okay, by the way, bilik ni belum siap 100%. Yes. Sebab saya nak letak ni adalah tempat dia belajar. Meja belajar, saya akan beli meja belajar dekat dia. And bahagian belah ni yang tak siap lagi ni, saya tak tunjuk. Sebab dia ada, orang kata makeup table lah. So kita tunjuk dia punya tempat tidur sahaja. Baby, jom. Simple je bilik Lara ni. Simple je. Simple sahajalah. No. Okay, let's go. Mana anak kita? Jom. Lara memang lepak. 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome to our master bedroom. Tada. So ini adalah before master bedroom. And ini adalah after. So ini adalah bilik kita orang menua kot. Tak adalah. Bilik kita orang rehat, bilik kita orang tidur, bilik kita orang spend time dengan anak semua. Ini adalah bilik master bedroom. Macam yang kau boleh tengok sebelah ni kita ada wardrobe. Sini semua sampai ujung ni adalah tempat saya lah. Sebab kita banyak baju kan, nak simpan tudung lagi, nak simpan baju, nak tudung lagi, macam-macam lagi lah. Kat atas ni kita ada berbola juga. Berbola. Kita ada LED. Kenapa I letak cermin untuk bagi efek bilik nampak luas? Sebab actually bilik master bedroom dia ni tak besar sangat. So I guna kesempatan untuk tambah semua cermin dekat dalam bilik ni. Gitu. So ni adalah katil kita. Oh, ini katil Lara, saya tak ingat nak simpan tadi. Tak payah tengok lah. Ni tempat Lara tidur. Sekarang dia dah tidur asing dah dengan mami daddy dia. So dia sangat-sangatlah orang kata berdikari. Walaupun di usia 10 bulan baru dia belajar tidur asing, tapi dia okey je. Kan baby kan? Dia okey je, dia tak mencari pun. So dekat sini, by the way dekat sini kita ada like marble. Macam korang boleh nampak marble. Sini cermin juga. So marble ni kita tambah untuk efek nampak eksklusif lah, nampak mahal. So nampak mewah orang kata kan. So dekat sini kita ada langsir, tempat towel-towel dengan sejadah kita. And ini adalah my favorite area, which is I punya makeup table. Nampak tak besar, betapa besarnya makeup table aku. Tapi sayangnya I tak ada lagi kerusi makeup sebab I tak sempat nak pergi cari lagi. So ini adalah makeup table, dari atas sampai bawah full mirror. Nak bagi luas juga guys. Nampak tak? Kalau korang boleh tengok dekat sini, bilik nampak besar, tapi sebenarnya kecil je sebenarnya. Kalau korang boleh ingat, before tu memang kecil je. So that's why lah I tambah cermin ni sebesar alam kan. Ni kita ada koleksi-koleksi perfume dengan body mist biasa-biasa je lah nya. Tak pakai perfume mahal-mahal pun kan. Okay, let's go. This is our favorite part juga. Oh, by the way, kita ada sliding door. Kita tambah sliding door. Acah-acah walk-in wardrobe kan. Walk-in wardrobe tu. Kita buka walk-in wardrobe kita. Tada! Kita ada orang kata display cabinet untuk I letak I punya bag-bag lah, koleksi bag dengan heels. Tapi korang boleh tengok lah, bag aku bag Bonia je, Pedro, Aldo, Charles & Keith macam tu je lah. Ni pun ada Prada tapi kita lah. Prada tu. Bila awak beli? Kita lah. Tu Kate Spade. Yelah, so macam tu je. Aku memang tak pakai bag mahal sebab tak minat membazir. Bagi I benda tu membazir sebab minat orang ni lain-lain kan. Ada orang minat beli handbag mahal, tapi I lebih kepada decoration rumah. So I lebih suka spend benda-benda yang macam mahal tu untuk rumah. Sebab apa? Sebab balik rumah I nak tenang, I nak rehat, I nak sejuk mata memandang lah. Begitu. Oh, by the way, sini adalah Anik punya space. Cetek hero. Ni yang atas ni pun saya punya juga. Kalau dia nak ambil boxer, dia kena buka dulu lah. Dia jadi cicak man. Ambil boxer dia. Gitu. Ni adalah Anik punya space. Banyak ni, luas. Walaupun korang nampak kecil, tapi sebenarnya dia sampai ke belakang lagi. Tebus rumah JR, tahu tak? Kok kering.
So itulah saja. Toilet kita tak tunjuk lah Toilet kita basic sahaja. Itulah dia. So kenapa I pilih tema bilik I colour beige? Sebab I rasa beige ni dia main dengan lighting ni, dia akan lebih nampak cozy. And cozy itulah yang membuatkan kita rasa macam tenang, sejuk, mata memandang. Kita rasa hilanglah penat tu bagi saya lah kan. Korang kan? Weh, penat hilang gila. Macam saya balik kerja letih. Masuk rumah. Kan? Dia macam Gila. So that's why lah I pilih tema. I tak tahulah ni tema apa So Ni korang tema komen lah korang. Sebab I mix and match. Tema Roblox guys. I mix and match tema tu. Sebab kat bawah I mostly buat minimalist modern. Dekat dapur I ada mainkan konsep colour hitam. Atas pun I mainkan konsep colour hitam. Disebabkan anak I tengah membesar. So I takut nanti kan conteng situ conteng sini. So warna hitam ni bagi je dia conteng apa-apa pun. Okay. And itu sajalah house tour daripada kami. Kita orang tak ada apa dah. Thank you so much for watching. By the way, I nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan thank you so much dekat Bella Lastrell dengan Alif Irfan. Sebab before rumah ni siap, kita orang stay rumah dia orang almost 6 months. Kan baby kan? Yes, benar sekali. Thank you untuk Ali Irfan dan Bella Lastrell kerana tumpangkan kita orang semua. Betul. So Sampai baby L membesar dekat sana. So agak sedih jugalah kan. Lepas tu hari tu dia orang datang tidur rumah kita orang Kita orang rasa happy And gila-gila. rasa macam ya Allah best gila sebab dia dah tumpangkan rumah dia dekat kita. So kita rasa macam happy gila masa dia orang tidur rumah kita orang itu. So thank you so much and thank you juga untuk everyone yang mana support. By the way korang doakanlah supaya saya rajin-rajin buat konten dekat rumah ni. Ni adalah first content untuk membakar semangat saya. Harap-harap view naik buat house tour. So itu sahajalah konten kita pada kali ni. Tak ada apa dah nak tunjuk. And saya doakan korang semua, InsyaAllah one day korang akan dapat rumah impian korang. Saya rasa bersyukur gila and I rasa bangga. Yalah, korang nak tak bangga pun aku rasa bangga dengan diri aku sebab aku dapat rumah masa seusia muda inilah. So saya appreciate diri saya lah. Alhamdulillah saya appreciate diri saya. And untuk orang dekat luar sana, saya doakan juga korang, InsyaAllah one day korang kena percaya dengan diri korang. InsyaAllah one day korang akan dapat rumah impian korang. Sebab dulu saya hanyalah bercita-cita saja. Jujur saya cakap, saya hanyalah bercita-cita. Aku ni siapa kan aku nak dapat rumah macam ni. Tapi InsyaAllah Allah bagilah. Dengan usaha, dengan doa korang, tawakal semua. So InsyaAllah ada rezeki korang, ada InsyaAllah. Okay, so thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Korang nak konten apa lagi korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah I akan rajinkan diri untuk buat konten. Okay, so thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum. Tapi hati diam